Okey, tanya soalan dulu. Laluan untuk media. Jangan cabar Johor, walaupun ini anak Perak. Bangsa Johor ada pride, ada maruah sendiri. Kita kasih on tak on. On tak on. Johor adalah negeri di bawah Perisanan Islam. Saya wajib turun ke Johor dan saya bantu rakyat Johor mengatasi masalah ini. Ya, kita berkawan dan kita berlawan dalam gelanggang yang sama. Akan datang, insyaAllah kita doakan Datuk Nafis Ghazi dapat meneruskan sebagai Menteri Besar Johor untuk sesi tunggal yang baru ni lah. Senang cari dia juga. Kalau lagi dah menang, lagi senang hidup kita. Dan tanya apa kekurangan anak muda, dia akan membantu untuk anak muda seluruh Perak Raja lah. Orang muda apa kerja, bagi kerja sama dia. Dia mesti dalam kerja.